Nike sailang Adidas tapi untung berbilion. So pada tahun 1980-an dulu, Adidas conquer NBA dan Nike masa tu dia newcomer yang nak lawan dengan Adidas lah. Tapi Nike, masalah dia adalah dia tak ada duta yang cukup power dan popular dalam NBA untuk diorang jadikan diorang punya ambassador lah. So apa yang Nike pilih nak buat adalah dia pilih untuk ambil duta baru, which is masa tu Michael Jordan. Dan Michael Jordan masa tu dia baru je kena reject jadi duta untuk Adidas. Tapi Michael Jordan masa ni dia adalah orang yang baru masuk NBA juga, baru debut je sebenarnya. Tapi masalahnya Michael Jordan ni dia tak nak dekat Nike sebab dia masih minat dekat Adidas. Dia yang serah diri dekat Adidas, cakap aku nak jadi kau punya ambassador. Sebab masa tu alasan dia adalah Nike ni adalah masih satu brand yang kecil. So Nike buat satu offer yang Michael Jordan sendiri tak boleh nak tolak. Nike buat masa tu dia offer investment $250,000 dan juga special advertising, iklan yang khas untuk Michael Jordan sahaja. Dan lepas dengar plan gila Nike ni, Michael Jordan cakap amin. Masalah dia masih sama, Michael Jordan ni dan juga Nike ni tak ada nama lagi pun. Again, Nike buat satu kerja gila yang tak pernah dibuat oleh mana-mana brand masa tu. Satu signature shoes dia sendiri, which is Air Jordan. Masa tu memang semua orang macam mixed reaction lah. Tapi majoriti semua orang boleh katakan dalam persetujuan yang sama yang Nike memang tengah buat kerja yang paling gila sekali masa tu. Tapi lepas Michael Jordan dah start pakai ada punya Air Jordan ni, AJ ni dalam game, ada satu colorway ni, AJ1 Bread. Colorway tu kena ban dengan NBA atas alasan dia melawan kod uniform masa tu dan memang akan saman Michael Jordan kalau dia pakai lagi colorway tu. So apa yang Nike buat, instead of dia tarik balik kasut tu, Nike buat satu lagi kerja gila dan dia memang all in betul-betul advertise kasut AJ1 yang dah ban ni sebagai banned by the NBA. Dan diorang suruh Michael Jordan untuk pakai setiap game dan diorang akan bayar semua saman yang NBA bagi. Tak kisahlah nak saman 30 juta pun, 30 juta Nike bayar. Masa tu Nike nampak potensial dalam Michael Jordan yang orang lain tak nampak. Dan betul, Nike memang buat kerja gila untuk Michael Jordan. Tapi hasil daripada kerja gila ni, Michael Jordan dan juga Air Jordan ni menjadi satu simbol kehebatan fashion dan rebelliousness sampai kepada hari ni. So apa yang kita boleh belajar daripada cerita ni adalah sometimes bila kau ada strong belief in something, walaupun the world says you are crazy, kau just kena take a step and just do it.